je. Senang je. Nabi kita pun ada pelarian. Tak payah jawapan. Nabi kita... Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Baru-baru ini viral mamat warga asing ini petik nama Nabi Muhammad SAW untuk halalkan status pelarian. Siap cakap, Nabi kita pun pelarian. Brother, duduk sekejap. Biar kita betulkan fakta sejarah. Pertama sekali hijrah Rasulullah SAW ke Madinah bukan bermaksud baginda seorang pelarian. Baginda berhijrah atas perintah Allah dan selepas menerima jemputan daripada penduduk Madinah, iaitu golongan Ansar untuk menjadi pemimpin di sana. Hijrah membawa dakwah, keamanan dan pembentukan sebuah masyarakat yang tersusun. Muhajirin dan Ansar juga hidup berasaskan piagam Madinah, iaitu satu perjanjian yang menetapkan hak dan tanggungjawab semua penduduk. Mereka mematuhi peraturan yang dipersetujui dan bekerjasama membina masyarakat. Jadi, jangan mudah menyamakan peristiwa hijrah dengan isu moden tanpa melihat konteks sejarah dan fakta yang lengkap. Kalau nak berhujah, gunakan fakta yang tepat, bukan sekadar sentimen. Apa pandangan korang? Kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa share serta subscribe. Orang yang buat jenayah, orang yang buat melakukan macam-macam. Senang je. Senang je. Nabi kita pun ada pelarian. Tak payah jawapan. Nabi kita pun ada pelarian. Senang je jawapan. Kalian faham tak apa yang saya cakap? Faham bang. Macam contohnya kan, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi kita pun daripada Makkah berhijrah dekat Madinah. Sebab apa? Sebab ada masalah dekat Makkah, betul tak? Kan? Ya. Betul tak? Orang kafir kacau dia, orang kafir usir dia, betul tak? Jadi, jangan cakap lah macam tu. Jangan menghina lah macam tu. Tak elok lah. Menghina manusia. Sesama manusia menghina macam ni. Korang dapat untung ke? Aku tanya kau orang. Ha? Untung ke korang? Kena belajar. Kena belajar. Dengan ustaz, dengan mufti tu kena belajar. Ada satu ustaz tu belajaran tinggi. Nabi Muhammad SAW ada Segala noda desa kuasa buka